Kalau macam ni air berapa hari kena ni? Dia Nak suruh. Makan masa bulan-bulan juga ni. Ya. Sebab dia lambat suruh sini. Sebab sungai dia tak cuci kan. Lambat air gerok lah. 2 tahun lepas rasa sekat pinggir. Pagi atas rumah tak suruh royak. Dengan peti, dengan freezer, dengan apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada ketika ini Muslim Camp Malaysia sedang berada di sebuah kampung di Rantau Panjang ni, yang mana pada ketika ini kawasan ini baru sahaja dilanda banjir dan air masih lagi bertakung dan terpaksa melalui satu laluan yang ditenggelami air, dan sebelah sana tu tak dapat nak kita tembusi sebab air dia melebihi paras hampir lebih daripada 1 meter. Dan ini adalah gelombang pertama dan air masih rendah lagi. Kita sama-sama doalah agar tidak berlaku lagi gelombang yang besar ataupun banjir yang lebih besar, insya-Allah. Dan insya-Allah kami akan berada di 5 lokasi, iaitu di Tumpat, Bacok, Pasir Mas, Rantau Panjang dan Pasir Putih. Untuk kali ini kita membawa barangan set RTE ready to eat sebanyak 700 unit, dan kita juga membawa kit kebersihan dan juga bantal dan toto dan juga kit ibadah. Kami mengajak semua para penyumbang yang dermawan dan budiman supaya dapat menyumbang kepada dana banjir Muslim Camp Malaysia, yang mana bantuan atau dana daripada tuan-puan akan kita agihkan ke seluruh negara. Teruskan menyumbang kepada Muslim Camp Malaysia. Bantuan kemanusiaan menerusi sebadan, tepat pada sasaran, tepat pada waktunya.